Elliot Anderson, Adam Waterton, Carlos Baleba, tiga nama yang bakal ditarget oleh MU untuk musim depan. Dalam ketiga-tiga pemain ni ada satu persamaan, iaitu Premier League proven. Aku rasa kesinambungan apa yang MU buat lah untuk transfer window lepas, apabila target player-player macam Matheus Cunha dan juga Mbeumo yang telah pun beraksi dan mempunyai pengalaman di dalam liga. Dan aku rasakan ketiga-tiga pemain ni dia lebih kepada system proofing lah. Sebab mereka ni boleh berfungsi dalam mana-mana sistem, aku rasakan. Macam Adam Wharton, dia lebih kepada passing lah. Coverage pun dia boleh buat, tetapi kurang sikit berbanding dengan Baleba. Baleba ni lebih kepada seorang yang cover running lah. Dia akan provide that expertise. Dia akan membenarkan untuk MU push Bruno Fernandes ke atas sikit, lebih dekat dengan gol. Kalau berlaku counter attack, Baleba akan provide that running horizontally ataupun vertically. And the third one, Elliot Anderson ni pemain yang baru naik lah untuk Nottingham Forest, berpindah daripada Newcastle. Kemudiannya dia dapat peluang dekat Nottingham Forest, baru saja dapat call up untuk England. Dan aku rasakan dia ni salah seorang pemain lah yang mempunyai engine dan juga technical ability yang baik lah. Yang paling pentingnya system proofing lah, sebab at the end of the day MU masih lagi tak tahu sama ada Ruben Amorim akan bertahan, akan menggunakan tiga-tiga pemain yang cuba ditarget oleh MU ni. Dan MU dah pun learn the hard way apabila membeli pemain yang diingini oleh Ten Hag contohnya, tetapi tengok end product dan hasilnya apa pun tak jadi. Contoh yang lain, tengok Ugarte apa yang jadi. Dulu budak Amorim, tapi sekarang ni tengok Amorim pun tak pakai dia. Sangat-sangat wasteful untuk MU. Dah lama dah benda ni terjadi. It's time to make a change.